Orang Islam ini melihatkan ini penting ini. Ini nadi yang menggerakkan pergerakan ummah ini. Kalau sekolah agama tutup saja, nadi akan berhenti. Akan berhenti. Sebab pendidikan yang kedua tak boleh harap, iaitu pendidikan yang informal. Kalau sekolah tak ada, memang tunggu yang informal. Informal apa dia? Ialah yang bapa, ibu boleh mengajar, boleh mendidik. Tapi kalau bapa pun yang kurang ajar, ajarnya kurang. Saya sekali orang Jawa kata dekat saya, nak marah juga kata, ni ustaz kurang ajar, dia kata. Tengah orang ramai, orang Jawa marah dekat saya, ni ustaz kurang ajar. Nak marah pada orang tua, kata memang ustaz mengajarnya kurang, dia kata. Betul lah, memang kita mengajar kurang. Mengajar sehari 2 jam, 3 jam dikira kurang. Okey, yang informal ini, masyarakat sebenarnya dalam situasi yang kita lihat sekarang ini, bahawa anak-anak kita akan membesar dalam suasana yang bukan suasana keagamaan. Zaman IT, masyarakat akan lebih membiarkan anak-anak dia dipengaruhi oleh IT, oleh jaringan internet, oleh program kemasyarakatan, termasuklah konsert-konsert yang malam esok tu. Jadi akhirnya yang informal itu tidak sebanyak mana boleh membentuk anak-anak kita. Akhirnya akan pupus jiwa keagamaan, jiwa kerohanian daripada generasi yang akan datang. Atas itulah maka tanggungjawab kita an aqimuddin ini tidak boleh serah kepada satu pihak sahaja dan tidak boleh harap orang lain. Kita yang Nabi telah mendidik kita sampai ke peringkat yang Nabi kata dalam hadis, dia katakan takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Nabi telah sarankan kepada kita yang nak berkahwin, yang nak cari menantu, takhayyaru, kamu pilihlah tempat yang hendak kamu tumpahkan nutaf, benih kamu, sperm kamu. Pilih yang mana? Hadis lain yang Nabi katakan fasfar bidzatid din taribat yadak. Fasfar, carilah kemenangan, keberuntungan kepada pasangan kamu yang zatid din, yang memiliki nilai-nilai penghidupan agama yang tinggi. Zatid din, orang yang mengendong dan memiliki, menjunjung agama. Taribat yadak, kamu akan beruntung. So, Nabi melihat keuntungan itu bukan keuntungan dunia sahaja. Yang Nabi bercakap selalunya keuntungan di akhirat di samping keuntungan dunia. Siapa yang berperanan tanggungjawab ialah kita. Anda sebagai bapa nak cari menantu, cari yang itu. So, agama ada bagi panduan. Kalau anda sebagai bakal pengantin, cari yang ini. Tapi kalau dah sekolah agama tidak ada, pendidikan informal tidak berkesan kepada masyarakat, orang sudah tidak ada beragama lagi, tak kukuh beragama, mana ada orang yang zatid din? Masyarakat akan kehilangan zatid din. Tak ada. Itulah yang akan bercelaru. Karena itulah maka tidak boleh kita biarkan pendidikan agama alam madrasah ini dia mati, tak boleh. Dia mesti kena ada. Kena berusaha mengekalkan. Tapi jangan tunggu sampai sudah runtuh baru nak baiki. Yang kita belajar dalam pendidikan moden, dalam pengubatan, dia katakan prevention is better than cure. Nak prevent dulu, nak menjaga supaya sistem yang ada terus kekal, terus bertambah dan terus subur. Maka peranan kita besar. Yang pertama tadi ialah peranan kita sebagai ibu bapa mesti memberi saham ke arah menjaga anak-anak kita. Tapi jangan anak kita jaga dan kita tak jaga. Jaga diri kita dan masyarakat kita supaya terus berada, berpegang kepada an aqimuddin.
kita kena tegakkan agama. Tegakkan agama arti amalan-amalan keagamaan itu menjadi sendi dalam pergerakan kita. Kita buat apa pun kita berteraskan kepada agama. Yang kita dah dengar yang Quran sebutkan, ya ayyuhallazina amanu khulu fis-silmi kafah. Kita kena jadi orang Islam, masuk dalam Islam itu ke semua sekali. Artinya pendidikan kita pun Islam. Nak buat macam mana? Ada 3 cara. Yang pertama, sokongan kita kepada sistem pendidikan al-madrasah. Malam ni pun kita bagi peluang dah. Satu peluangnya bukanlah banyak sangat yang boleh kita bagi. Yalah, kalau kita dapat kutikan berapalah sangat. Tapi pada saya dan pada kita sekalian, bukan masalah jumlah, masalah keberkatan. Kalau yang disumbang itu walaupun $10, tak mau 10 bagi 50, senang kita. Kalau itulah suatu keikhlasan yang kita berikan untuk pendidikan agama itu dari hati yang benar-benar jujur, dia bawa barakah. Bila benda yang berbarakah, tuan-tuan, kalau rezeki yang berbarakah, dia tidak mendatangkan keburukan kepada tuan dia. Ilmu yang berbarakah, ilmu yang membawa kebaikan kepada tuan punya ilmu. Dan memanglah pengajian-pengajian agama ini selama ini pengajian yang berbarakah. Walaupun tadi Datuk Ismail Akam selalu mengatakan itu gambaran orang dulu, bila mengaji agama ni susah, nak cari kerja apa, orang kata orang agama ni buat kerja apa, cat langit lah. Tapi itu dulu. Tapi kalau kita pegang kepada yang nama dia keberkatan, saya terpaksa melihatkan bahawa keberkatan ilmu itu senang kita nampak. Ada orang yang ilmu dunianya tinggi, tapi dia dalam kehidupan dia hidup serba tidak pernah cukup. Ada bini tak cukup. Ada anak tak cukup. Tak cukup makna dia bahawa ada anak macam tak ada anak. Anak yang sepatut menjadi aset kepada keluarga, sekarang anak-anak sudah menjadi liability, beban. Tapi ada pula orang lain yang ada ilmu dia, ilmu agama misalnya, tapi ilmu itu membawa barakah kepada dia. Ilmu itu membawa dia jadi baik. Tak apalah dia jadi Bilal masjid, tapi penghidupan kebilalan dia cukup mendatangkan kesenangan. Serba cukup, anak boleh mengaji, boleh masuk universiti, balik luar negeri, bekerja, orang yang cukup baik dan sebagainya. Tak ada apa, jumpa dia pernah apa khabar, alhamdulillah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Orang yang senang tadi katakan yang tak barakah, apa khabar? Susah. Tak pernah yang senang. Okey, sebab itu maka kita yakin mengatakan bahawa kalau ilmu yang berbarakah ini walaupun sedikit, walaupun sekolah Al-Junaid Al-Islamiyah atau sekolah mana pun tak banyak mana yang kita bagi, tapi ilmu itu cukup bawa barakah. Pemuka-pemuka masyarakat terdiri daripada orang-orang inilah telah memberikan sumbangan yang baik kepada masyarakat. Maka atas itu saya nak katakan bahawasanya maka penting adanya tanggungjawab kita untuk memperbaiki keadaan yang ada. Apa yang boleh kita bagi yang nama dia sumbangan, itu satu. Ada yang kedua. Yang kedua, wujudkan suatu suasana keagamaan dalam rumah. Arti anak kita pagi pergi sekolah belajar, sekolah biasa, sekolah akademik macam di Malaysia, sekolah biasa, tak nampak sangat suasana keagamaan di sekolah biasa. Kalau kita mengajar dan ilmu-ilmu yang so-called akademik ini, tak ada. Tapi kita tampung dengan di rumah kita kena ada suasana keagamaan. Apa saya maksudkan ini, tanggungjawab. Rumah orang Islam ni sepatutnya masuk dah kenal dah. Dari jauh dah kenal dah. Sebab kadang-kadang kita lebih senang mengenali rumah yang tidak Islam dari rumah orang Islam. Apa dia? Yang non-Muslim
tengok ada merah tepi pintu dia, ada benda depan rumah dia, kita tahu dah rumah ni rumah Buddha ataupun rumah Confucius atau rumah sekian. Masa rumah orang Islam kadang bismillah tak nampak, ayat Quran tak nampak, sejadah tak nampak, yang nampak pun patung besar-besar yang nama dia perhiasan, nampak ini patung, ada gambar penyanyi sana, penyanyi sini. Rumah siapa ni? Suasana itu, kalau suasana itu kita bentukkan rumah tangga Islam ini, ada sekurang-kurangnya ada petanda lah ini rumah orang Islam. Itu dua. Suasana rumah tangga saya katakan tadi ini kita peranan, cubalah suatu bentuk, suatu keadaan yang boleh kita buat sebenarnya, yang cukup indah. Tak pernah buat kita boleh buat, yang buat dah kita kekalkan bahawa kalau anak di rumah tengah hari biarlah kita semayang jamaah sama-sama. Dah biasa lepas semayang jamaah bapak berdoa, hafallah doa lebih kurang, cakap Jawa pun tak apalah. Lepas berdoa habis kita bersalam dengan anak cium tangan bapa, cium tangan mak. Itu budaya Islam yang cukup dituntut itu. So, anak-anak yang dibesarkan macam ini ni, setiap hari jumpa dengan bapa, cium tangan bapa, memang itulah satu daripada tuntutan itu. Sukar bagi dia nak derhaka kepada bapa. Anak yang sanggup berada mengaminkan dengan doa bapa begitu dengan penuh ikhlas, begitu pagi sekali katakan masa subuh, petang sekali lepas balik sekolah, tengah hari tak ada peluang dan sebagainya, mewujudkan suasana yang cukup ukhuwah, cukup kuat tambatan. Alhamdulillah, itulah akan membentuk jiwa anak-anak. Dua. Dan yang ketiga, kita kena bantu. Sebenarnya memang tidak cukup yang namanya belajar. Saya sebut tadi ini dalam sistem pembelajaran Islam itu, kita kata dah yang disebut oleh Nabi, dikatakan hadis kata utlubul ilmi minal mahdi ilallah, tuntut ilmu. Tapi fokus ini sebenarnya ilmu agama. Sepanjang hidup Nabi dia mengajar ilmu agama, sahabat mengajar ilmu agama. Nabi kata tuntut ilmu dari dalam buayan sampai ke dalam liang lahat, yang dipanggilkan dengan pendidikan sepanjang zaman. Maka ada peranan itu. Ibu-ibu dalam buayan itu sudah ada peranan dah. Dengan zikrullah pada ketika itu boleh mewujudkan suasana keislaman daripada jiwa anak-anak. Macam amalan-amalan yang kita tidak buat, tanggungjawab kita misalnya, mengapa Nabi telah buat contoh. Di antara benda yang boleh kita buat, pandangan kita mewujudkan suasana keislaman itu, Nabi pernah buat dipanggil tahnik. Taha nun ya ka. Tahnik. Tahnik, Nabi jika dibawa budak kecil kepadanya yang baru bersalin atau umur 3-4 hari begitu, Nabi buat tahnik dengan cara Nabi ambil buah kurma, wa majjahu fi fihi, dalam hadis Nabi kecap dulu buah kurma bagi dia lembut dengan mulut dia, dengan gigi dia, dengan lidah dia, dengan liur dia. Dia suapkan dalam mulut budak-budak ini yang kita panggilkan dengan belah mulut. Tabarrukan dengan akrama khalqillah, tabarrukan dengan ahsana khalqillah. Kemudian gunting rambut ikut sunnah, buat akikah. Sebab ini peranan kita. Sebab akhir-akhir ini orang tak boleh dah. Sebab ini akan melahirkan insan yang dekat dia. Zaman akhir ni sudah Nabi tidak ada, salafus salih sudah meninggal, tapi kita ada ulama amilin. Peranan kita untuk menghidupkan suasana keagamaan itu kepada anak kita, cucu kita, cicit kita dan seterusnya, yang disebutkan sebagai ilmu fardu ain, ilmu yang wajib setiap orang Islam pelajari daripada ilmu tauhid tadi yang disebutkan tadi Ustaz Abdillah, Ustaz Ismail Kamus.
Ilmu tauhid yang menjadikan kemuncak daripada hierarki ilmu dalam seluruh dunia ini. Kalau kita ambil ilmu ke semua lungguk dalam sebuah tempat, susun balik ilmu itu, manakah ilmu yang paling rendah, manakah ilmu yang di tengah-tengah, manakah yang paling tinggi, manakah di kemuncak, di mercu hierarki ilmu. Kalau tanya orang ulama Islam, pendidik Islam, orang semua akan jawab yang di kemuncak sekali, yang di atas sekali, ilmul ma'rifah. Ilmu nak mengenali Allah. Tadi sebut alhamdulillah, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatullah. Wajib yang pertama, yang paling mustahak pada orang-orang Islam ini, insan seluruh sekali, dia kena tahu dia Allah dia itu apa dia. Maka ilmu ini ni sudah terabai sekarang. Malah yang kita pernah belajar dulu, kita tekankan, orang-orang lama buat dah, ilmu yang disebutkan sifat 20. Kalau kita pegang seorang malam ni, cukup baca, tengok cukup tak 20 sifat, takut tinggal 12 ya. Sebab dia awal ilmu yang kita kena kuasai itu. Adakah orang Islam semua menguasai ilmu ma'rifah ini yang asas? Saya fikir banyak sangat di Malaysia lah, di Singapura, wallahu alam, yang orang tidak peduli dah ni. Kerana pendidikan dah mengambil tempat, sains teknologi menjadi keutamaan dan sebagainya. Agama ni dah paisa pun tak payah ambil pun tak apa, nilai tak dan sebagainya, orang tinggal dah. Akhirnya yang tidak menjadi prioriti ilmu sains ialah fardu kifayah, bukan fardu ain. Matematik fardu kifayah, geografi fardu kifayah, sejarah fardu kifayah, tapi ilmu agama tu fardu ain. Peranan kita, kewajipan kita nak kekalkan ini, yang dimercu ini jangan letak di bawah. Sekarang ilmu yang dimercu letak di bawah. Mengaji tak apa, tak mengaji pun tak apa, ambil paisa pun tak apa, tak ambil pun tak apa, tak beri sumbangan kepada agregat kita perpaisaan. So kita letak dia di bawah daripada ilmu fardu kifayah. So peranan kita lah untuk mengembalikannya balik dengan yang tadi. Rumah, kalau orang lain tidak boleh mengajar, bapa sepatut boleh mengajar. Bapa tidak boleh mengajar, mak tak boleh mengajar, kewajipan kita lah mencari guru yang boleh datang ke rumah kita, atau kumpul beberapa orang buat di surau yang kita mengajar, kuasai dia, kuasai ilmu yang disebutkan sebagai ilmu fardu ain ini. Dan sekolah jadi kilang pengajar-pengajar yang akan menguasai dan memberikan hal ini. Kalau inilah yang boleh kita buat, sekurang-kurangnya kita boleh mengekalkan heritage ini, pesaka ini, yang akan mewujudkan insan yang mukmin, yang muttaqin, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia berjaya dalam alam dunia. Kita nak ulang selalu mengatakan bahawasanya pendidikan agama sebenarnya bukan tersisih daripada kemajuan-kemajuan lain. Pendidikan agama di mana-mana pun dia memang seiring. Jika terpaksa kita mengaji pendidikan yang tidak ada keagamaan, sepatutnya digaramkan supaya yang nama pendidikan agama akan berjalan seiring dengan pendidikan lain, yang akhirnya kita dapat keistimewaan yang mempelajari agama, mendidik jiwa mereka dengan keagamaan. Dunia mereka boleh hidup macam orang lain hidup. Tapi yang paling mustahak sekali kita tekankan kewajipan kita, bahawa ilmu apa pun kita pelajari, jika bukan nama ilmu dia yang menuju kepada keakhiratan, kita hanya akan gunakan ilmu itu sepanjang kita hidup atas dunia sahaja. Bila kita masuk kubur, orang tak tanya dah 2 kali 10 berapa. Dia tak tanya dah pasal sains, geografi, tak tanya. Tiba-tiba yang ditanya pada ketika itu adalah ilmu yang berhubung dengan marabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma imamuka, wa ma i'tiqaduka, wa ma ikhwanuka, wa ma qiblatuka.
yang soalan itu tidak ada tempat lain melainkan ada dalam buku ilmu tauhid. Situ punya mulai berguna ilmu atas dunia dahulu, yang lain ke semua tak berguna dah. Situ baru nak berguna balik ilmu tauhid. Yang Nabi sebut, katakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu a'sar atau kama qala. Itu pendidikan yang diteraskan kepada jiwa yang perlu sedar. Nabi kata apa? Al-qabru, kubur yang kita akan masuk. Siapa pun tak boleh mengelak akan masuk kubur. Bila? Yang tadi saya sebut. Tak berani kita kata nak mati bila. Tak boleh kata-kata aku akan hidup lagi 10 tahun. Tak boleh. Malam ni pun belum tahu lagi sebenarnya. Al-qabru, mati masuk kubur. Nabi kata apa? Awwalu manzilin min manazil akhirah. Dia stesen yang pertama, rumah yang pertama, stop yang pertama kamu kena stop dalam perjalanan kamu menuju ke alam akhirat yang luas. First stop ini ada soal jawab, ada tes, ada cabaran, ada pertanyaan. Faman naja minhu, siapa yang lulus boleh selesai dalam soalan-soalan kubur tadi. Nabi kata fama ba'dahu aisar, dia proceed ke alam barzakh. Lepas itu semua penghidupan menjadi mudah, menjadi senang, menjadi indah, menjadi bahagia. Tapi kamu kena ingat, Nabi kata wa man lam yanju minhu, sesiapa yang tidak lulus dalam temuduga peperiksaan dalam alam kubur itu, lekat dia, tak belajar dia, tak tahu dia. Nak jawab tanya, wa ma imamuka, apa imam kamu? Tok Haji Sanib imam saya. Mampus dah. Siapa imam kamu? Ismail Kamus imam saya. Kena dia. Nak pelepas itu. Wa man lam yanju minhu, siapa yang tidak berjaya dalam peperiksaan ini, tes ini, ujian ini, fama ba'dahu a'sar. Dahlah susah menghadapi siksa kubur. Kalau habis seksa pun kamu proceed ke dalam alam barzakh, fama ba'dahu a'sar. Kehidupan kita pada ketika itu menjadi lebih rumit, lebih susah, lebih gawat daripada penghidupan dunia. Atas itulah kita kata tanggungjawab kita tak lepas sekadar nak membahagiakan manusia alam dunia sahaja, tak cukup. Kewajipan kita nak membawa anak kita supaya dia berjaya dunia ini, boleh hidup dalam keadaan dia jawatannya besar, gajinya besar, mentokanya besar, bininya besar. Tak cukup. Pasal apa? Yang ini ke semua tidak lama kita pegang. Kita tinggal ke semua sekali, kita masuk kubur. Kalau sana boleh bahagia, mak bapak boleh mengajak dirinya, anak-anak boleh bahagia sampai dalam alam kubur, sampai alam barzakh, itulah dia pendidikan yang dipanggil sepanjang zaman. Tapi kalau sekadar kita mengajar dalam konteks pendidikan moden sepanjang zaman, maksud sepanjang hidup, itu bukan sepanjang zaman. So, Islam mendidik sampai kepada kebahagiaan dalam alam kubur pun kita ambil kira. Kebahagiaan alam akhirat pun kita ambil kira. Kita ambil kira sampai nak bimbing dia biar dia masuk. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kita nak
Kewajipan kita, tanggungjawab kita nak memastikan generasi Muslim ini dia akan masuk dalam golongan orang yang dikumpulkan bersama orang yang muttaqin di hari akhirat. Wasiqal ladzina taqaw, mereka dituntun, dibawa golongan takwa ini kepada mana? Ilal jannati zumara, dibawa masuk ke syurga zumara, berbondong-bondong, berpuak-puak. Hatta iza ja'uha, mereka sampai sahaja ke syurga. Wa futihat abwabuha, pintu syurga dibuka, dimaklumkan kepada mereka khazanatuha, ini tempat kamu akan tinggal. Salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tibtum, kamu akan menjadi orang yang tayyib, yang baik, yang bahagia. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu, berbahagialah kamu selama-lamanya. Itu yang nak kita buat, dan itu yang nak kita tuju. Yang kalau itulah kita nampak, maka jangan kita sisihkan diri kita daripada pendidikan al-madrasah, pendidikan pondok, pendidikan agama. Lekatkan diri kita bersama dengannya. Kita berusaha untuk mewujudkan insan yang sedemikian bagi menjaminkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih bersama-sama kepada Ustaz Harundin yang telah menerangkan kepada kita betapa perlunya madrasah seterusnya dalam kehidupan kita, dan menjadi satu kesilapan yang amat besar kalaulah kita mencuaikan dan kita memutuskan hubungan kita dengan institusi-institusi agama seperti ini. Cuma mungkin menjadi persoalan kita, dan kita ingin mengajukan persoalan ini kepada Ustaz Abdillah kita. Madrasah sepenuh masa yang ada di Singapura ni sikit, 6. Dan pelajar yang mampu masuk ke madrasah tu amat terbatas tempat untuk mereka. Sedangkan sekarang ini kesedaran semakin meninggi. Yang menghantar anak ke madrasah bukan lagi seperti mana kata Ustaz Pasul tadi, bukan lagi mereka yang pekerjaannya rendah dengan gaji rendah, tidak. Malah guru-guru sekolah pemerintah, malah lulusan-lulusan universiti. Bukan setakat lulusan universiti yang menghantar anak ke madrasah, malah pensyarah universiti sendiri pun menghantar anak ke madrasah sepenuh masa. Jadi tempat terhad, berebut-rebut orang untuk masukkan anak ke madrasah, malang sekali kerana tempat yang terbatas, tak semua yang dapat diterima. Jadi apa komen Ustaz? Mungkin kita nak tanyalah. Ada sebahagian orang terlalu kecewa sambil mengatakan, habislah anak saya kalau masuk neraka, madrasah tanggung, kata dia. Ini pernah orang kata, anak saya masuk neraka, ustaz tanggung, kata dia, pasal tak terima anak dia masuk madrasah. Sedangkan madrasah terbatas. Ini yang kita nak tahulah, apa komen Ustaz. Dan kita tak perlu, tak sepatutnya kita lupa bahawa bukan setakat madrasah sepenuh masa sahaja yang sepatutnya menyampaikan agama. Ustaz Harundin pun dah menerangkan tadi, rumah tu sebagai madrasah juga. Kalaupun anak tak dapat masuk pondok ke madrasah sepenuh masa, menjadi tanggungjawab ibu dan juga bapa untuk membimbing anak tadi supaya tidak terus hanyut dengan kehidupan dunia yang sementara. Jadi kita minta ulasan daripada Ustaz Abdillah. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Tuan Pengerusi. Sebelum saya menerangkan apa yang diminta oleh Tuan Pengerusi, saya ingin nak menambah apa yang telah dijelaskan oleh Abu Muhammad Datuk tadi, yaitu ada sebuah hadis Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan tatahlak. Ini tanggungjawab kita. Jadilah anda orang yang alim, atau jadi orang yang suka belajar agama, atau jadi orang yang suka mendengar-dengar saja perkara agama, atau sekurang-kurangnya menjadi orang yang cintakan agama. Dan jangan jadi orang yang kelima, alim pun tidak, belajar pun tidak, dengar pun tak ada, suka pun tidak, benci pula pada perjalanan agama. Musnah kamu. Jadi tanggungjawab kita, sama ada kita boleh jadi orang alim. Kalau kita tak boleh jadi orang alim, inilah 4% yang ada dalam madrasah ini yang akan jadi orang alim.
yang melepaskan tanggungjawab fardu kifayah kita. Jadi ulama, kalau tak ada ini, tak ada ulama kita. Dan ataupun menjadi orang yang belajar agama, alhamdulillah. Ini boleh terjawab juga saya kira soalan Tuan Pengerusi. Kita tak dapat menampung semua anak-anak kita yang ada harapan atau yang berharap nak menjadi ulama atau nak menjadi asatizah, tapi mereka boleh dapat pelajaran agama di madrasah-madrasah yang ada sekarang ini, yang dikatakan madrasah separuh masa. Jadi madrasah yang sepenuh masa ini 4%, ya, 4% lebih kurang. Dan dari dulu pun 4%. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat saya, yang belajar sekular pun, yang berjaya begitu juga 4%. Yang lain average saja. Jadi ini 4% yang di madrasah ini, tanggungjawab kita yang Nabi kata jadi orang alim. Dan mereka nak jadi orang alim ni. Dan kita sediakan mereka. Sama ada mereka berjaya atau tidak, itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena jalankan tanggungjawab kita. Seberapa boleh kita nak lepaskan tanggungjawab, mesti ada ulama di kalangan kita. Dan mesti ada asatizah di kalangan kita. Kemudian sokongan yang kedua, itulah madrasah-madrasah masjid kita. Yang sama juga kita akan upgradekan dan akan sesuaikan. Dan orang yang tak dapat belajar di madrasah masjid barangkali dia diantarlah ke madrasah-madrasah ujung minggu kah, atau mendengar-dengar di masjid kah, atau masuk belia kah, belia wanis kah, atau orang-orang dewasa kita yang hadir syarahan-syarahan apa semua, itu masuk mustami'an. Tapi fardu ain semua mesti ada. Yang tak ada fardu ain itu sudah kurang lah, itu telah tidak dapat menjalankan tanggungjawab agama dengan sempurna. Jadi mustami'an. Kalau yang tak sempat nak jadi mustami' ini pun fardu ain saja yang ada pada dia, kun muhibban lah, jadi cintakanlah. Cintalah madrasah ini. Sokonglah murid-murid anak-anak kita yang nak belajar jadi orang alim ni. Ini kewajipan kita. Ini mas'ul kita amam Allah. Ya, kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang tanggungjawab agama ini, yang akan mendukung cita-cita yang dikatakan oleh ulama warasatul anbiya. Ulama itu waris para nabi. Alhamdulillah, sekarang ini kita dapatlah saudara-saudara kita. Di masa hadapan kita, kalau tak ada madrasah-madrasah, tak tahulah kita siapa yang dapat memberikan fatwa, siapa yang dapat memberikan jawapan-jawapan bagi agama kita dan sebagainya. Ini yang kita kena pertahankan seberapa boleh untuk menghasilkan tabib-tabib kerohanian. Ulama mengatakan ini ulama, ya, dan juga ahli sufi, orang-orang yang hidup secara kerohanian ini perlu ada dalam masyarakat untuk mendidik masyarakat itu jangan sampai terlalu materialis saja. Jadi ini perlu. Itu slogan kita. Dan sebagaimana yang tadi dimintakan, bahawa kita memang kalau bolehlah, kewajipan kita menerima semua yang minta nak jadi ulama ni. Siapa yang tak, tapi keadaan tidak membolehkan. Jadi yang ada ni kita pertahankan, dan kalau boleh kita mau lebih lagi lah. Kita usahalah. Misalnya Madrasah Al-Irsyad sekarang dalam usahanya mungkin lebih dapat menampung lebih lagi. Itu yang kita harapkan. Kerana kita tidak boleh lepas dari tanggungjawab. Ya, tiap-tiap Muslim bertanggungjawab terhadap agama Allah ini. Selain daripada amal nafsi dia, amal diri dia, fardu kifayah dia juga. Masing-masing dengan kemampuannya. Ya. Yang ada ilmu dengan ilmunya, yang ada wang dengan wangnya, yang ada kedudukan dan pangkat dan pengaruh dengan pengaruhnya untuk mempertahankan madrasah kita. Saya kira terjawab soalan mesti. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Abdillah. Jadi mudah-mudahan ini mengubat sedikitlah kekecewaan saudara-saudara yang ingin sangat menghantar anak ke madrasah tetapi tempat tidak mencukupi. Tetapi itu bukan maknanya dunia dah sampai penghujung, bukan makna dunia dah kiamat dah. Anak tadi tetap amanah yang Allah berikan kepada kita, tetap perlu kita didik seberapa yang kita mampu. Kalaulah maknya, bapaknya tak mampu nak didik dengan sempurna bahagian agama ni, hantarlah ke mana pun. Ya, tempat-tempat yang menyediakan pengajaran-pengajaran agama seperti ini. Yang penting, setiap umat Islam perlu mengetahui dan memahami agama mereka. Jadi ibu dan bapa-bapa sekalian, kita sampai ke penghujung pusingan yang kedua ini. Setelah banyak dibincangkan tadi, saya pun tak tahu apa lagi nak tanya dengan Ustaz Ismail. Dah habis dah, semua dah jawab semua dah tadi.
Jadi insya-Allah kita minta pada Ustaz Ismail untuk menerangkan kepada kita mungkin rumusan yang kita dapat pada malam ini. Apakah panduan-panduan yang boleh kita bawa pulang? Apakah semangat yang kita nak bawa pulang? Apakah pemahaman keinsafan yang perlu kita bawa pulang daripada pertemuan kita pada malam ini? Mudah-mudahan dengan pemahaman ini, penghayatan ini, besok kita tak datang lagi. Saya minta pada Ustaz Ismail insya-Allah. Ya, terima kasih saudara pengurusi. Oleh kerana soalan pun dah habis, jawab. Bagaimana yang kita sedia maklum bahawa Nabi kita SAW pernah menjelaskan alimu awladakum as-sibahah wal-may wa rukubal khair wa qira'at al-Quran atau kama qala. Maksudnya ajarlah anakmu itu berenang, menembak anak panah, menunggang kuda dan membaca Al-Quran. Awal-awal artinya fizikal pun diberatkan, tetapi jangan terlupa yang ujung sekali, wa qira'at Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Kemudian disebut tadi muru awladakum bis salat wa hum abna'u sab'in. Ajar, perintahkan anakmu supaya mendirikan solat ketika umurnya meningkat 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Kalau tak sembahyang juga, pukullah waktu umurnya 10 tahun. Artinya kalau 7 tahun itu diperintahkan supaya dia sembahyang, mesti ilmu diberi dahulu. Kalau ilmu tak ada, bagaimana pula anak tu nak bayar? Bayar. Sayang dah. Mesti ilmu diberi dulu. Artinya pendidikan awal. Kalau disebut tadi ibu ayah pun tak tahu sembahyang, maka sekolahlah yang mainkan peranan. Maka kalau sudah ada dasar, nanti kalau umurnya sudah lewat, mau kembali ke pangkal jalan, ada asas. Tetapi kalau dasar tidak ada, umur 40 tahun baru dia balik. Nasib baik Nobel kalau baru sunat. Kalau jalan sekarang sudah banyak orang sudah lama menyanyi, nak semayang pula dia. Dah lama melompat sini, baru nak berhenti melompat, baru nak takbir. Alhamdulillah, kalau dasar tak ada, nak sembahyang bagaimana? Sembahyang maghrib 4 rakaat sudah. Ini dia masalah. Itu penting pendidikan awal itu. Ini yang kita nak bincangkan. Masalah sekarang ni, kadang-kadang mak bapak pun tak tahu nak mengajar anak, tak tahu nak mengajar. Sudah lewat umur nak baca Quran umur 40 tahun. Itu dibacanya alif lam ra tu. Ala roh ke alif lam ra, ala roh, umpama. Banyak kalau tuan pergi ke masjid-masjid, orang tua-tua sembahyang, sian dia. Ambil uduk, basuh telinga dulu. Yang was-was belum tahu lagi, macam-macam ada. Pasal baru nak mengaji. Ini dia. Alhamdulillah, artinya kalau ada pendidikan awal itu, insya-Allah selamat dunia ini. Kalau pendidikan awal tak ada, lingkup dunia ini. Dengan demikianlah kita lihat di sini, sungguhnya kalau diperintahkan kita pukul anak itu kalau umur 10 tahun tak solat juga, pukul. Bagaimana ayah itu boleh pukul anak kalau dia pun tak sembahyang? Tiba-tiba ayah pukul anaknya. Ayah tak apa, ayah dah tua dah. Maka dapatlah kita buat suatu kesimpulan ringkas. Sesungguhnya akhir zaman nanti Nabi sebut, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan.
fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu atau kama qala. Maksudnya nanti sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengambil ilmu itu dengan mencabutnya dari dada para ulama, tetapi dengan mematikan para ulama. Mematikan para ulama, kadang-kadang ulama itu memang mati, atau peranan ulama itu sudah tidak diadakan lagi. Tak tahu nak ke mana ilmu itu nak dilepaskan. Akhirnya tidak ada lagi orang-orang alim. Kering dunia ini, kering kontang dunia ini. Ulama tidak ada lagi, orang alim sudah tidak ada lagi. Kepada siapa nak kita rujukkan? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Dilantiklah orang-orang ketua-ketua yang jahil-jahil. Maka fasu'ilu, oleh kerana tidak ada orang yang layak menerima soalan, orang tadilah disoal, fa'aftau, dia pun beranilah beri fatwa, bighairi ilmin, ilmunya tak ada, fadallu, lingkuplah dia, wa adallu, orang lain pun lingkup sama. Nak bagaimana nak beri hukum? Nak kata haram pun tak berani, kata halal pun tak berani. Pasal ilmu tak ada. Hukum tuan haram ke? Halamlah senang. Jadi artinya berada di antara dua. Haram pun tidak, halal pun tidak. Ini yang berlaku sekarang pun sudah berlaku arti. Ini yang kita takut. Lebih-lebih ilmu-ilmu kita sekarang kalau kita mengaji sudah lewat. Orang dulu mengaji, kau mengaji pondok dulu, mengaji detail satu-satu kitab dibaca. Sekarang kita mengaji pakai nota. Maka kita lihat orang sekarang sudah jauh berbeza dengan orang-orang zaman dahulu. Maka timbullah masalah pengkhususan. Hanya ilmu nahu, ini huruf baris-baris bawah pasal apa? Saya mengaji syariah, saya bukan ilmu nahu. Kan rosak. Hanya ilmu tauhid, saya orang bahasa Arab, saya tak tahu tauhid. Buat malu company je. Kalau kita mengaji ilmu akademik, kita mengaji ilmu-ilmu moden ini, kita pengkhususan ilmu ekonomi, orang tanya kita ekonomi, orang tanya kita ilmu alam, tak dapat jawab, tak ada masalah. Saya orang ekonomi, bukan orang ilmu alam. Tapi mengaji agama berbeza sedikit dengan mengaji ilmu-ilmu yang lainnya. Maka dengan demikian, pentingnya ilmu ini adalah untuk mentarbiah masyarakat mengenal Allah, takut kepada Allah. Dasar ilmu agama untuk takut kepada Allah. Ilmu yang lain dasarnya untuk membangunkan negara. Tapi negara yang nak dibangunkan itu mesti berdasarkan kepada agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dato' Ismail Kamus, begitu juga kepada ahli panel kita yang lain yang telah menghuraikan kepada kita betapa perlunya kita bersama dan bersatu hati sebagai satu umat yang bersatu padu untuk terus mengutuhkan madrasah-madrasah kita. Ahli panel kita yang telah menghuraikan dengan begitu jelas isu yang kita bincangkan pada malam ini. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya nampak tadi ramai yang beratur untuk mengajukan soalan, tetapi masa tidak mengizinkan. InsyaAllah ada peluang lain, ada kesempatan yang lain, kita akan bertemu lagi, kita akan berbincang lagi insyaAllah. Dan saya dapat rasakan bahawa sebenarnya mungkin sebahagian daripada yang hadir pada malam ini akan pulang kehampaan. Kenapa saya katakan demikian? Daripada apa yang sampai ke telinga saya sebelum majlis bermula, ramai yang datang dengan mengharapkan forum malam ini forum yang hangat membicarakan tentang CE dan madrasah. Tapi sebenarnya seperti mana yang ditekankan pada awal tadi, ini adalah majlis meraihkan perasmian pembukaan Madrasah Al-Junayd Al-Islamiyah. Tujuan majlis malam ini adalah untuk mengumpulkan dana bagi membantu Madrasah Al-Junayd Al-Islamiyah. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita katakan bahawa kita ada tanggungjawab terhadap madrasah. Jadi saya harap dalam suasana kita bincangkan isu ini di kalangan rakyat kita, masyarakat kita, kalaulah kita merasakan sesuatu yang kita tidak senangi, yang mungkin berlaku pada madrasah kita, kita suarakan, kita lahirkan dan kita salurkan kepada pihak yang akan buat keputusan nanti. Sebab saya fikirkan, ya, masyarakat kita masih dihantui oleh dua penyakit yang saya harap dapat kita atasi kerana madrasah
adalah perkara yang sangat kita hargai. Pertama, masyarakat Melayu kita masih terlalu diomok-omokkan dan takut dengan bayang-bayang. Padahal bayang-bayang saja. Kadang-kadang dipesan, Ustaz jangan cakap kuat-kuat, sensitif, kata dia. Sensitif apanya? Ya, ada pihak mencadangkan sesuatu tentang madrasah, kita rasa kita bimbang. Mereka undang kita untuk bersuara dan berikan pandangan, maka kita bersuara. Jangan takut pada bayang-bayang, sebab kita tidak melanggar apa-apa undang-undang pun. Suarakan, cuma tempatnya biarlah kena. Sebab itu pada malam ini kita tak buka soalan yang menyinggung perkara tersebut, sebab ada saluran yang lain. Dan yang kedua, mungkin perkara yang masih menguasai kita sebagai orang Melayu ni, antara penyakit orang Melayu, penyakit tak kisah. Kubur dialah Ustaz, kubur sayalah. Anak saya tak hantar madrasah, urusan orang lain. Ini akan menyebabkan masalah kepada kita nanti. Madrasah milik kita bersama. Kalau kita ambil sikap tak kisah, berdiam diri, kita tak menyampaikan pandangan kita, tak menyampaikan permintaan kita, pendirian kita, maka akhirnya jangan pula kita menyalahkan diri sendiri. Takut-takut rumah dah siap, pahat masih berbunyi. Jadi kita ada hak, kita ada suara. Walaupun malam ini bukan forumnya, tetapi insya-Allah selepas ini kita dah lihat pentingnya madrasah wujud dalam masyarakat. Kita bimbang, maka kita suarakan kebimbangan kita. Pada malam ini saya diberitahu ada borang-borang maklum malas yang diedarkan kepada hadirin supaya menulis dan menekankan apakah kebimbangan kita, apakah permintaan kita, apakah hasrat kita. Maka kita suarakan, sebab ini negara demokrasi, alhamdulillah, semata-mata untuk maslahat kita dan anak cucu kita. Jangan terus takut dengan bayang-bayang, sebab bayang-bayang tak boleh buat apa-apa pada kita. Kita tidak melanggar undang-undang. Dan yang kedua, janganlah sikap tak kuasa. Ya, sebab kadang-kadang ada orang mengatakan, alah penatlah Ustaz nak tulis surat, nak tampal stamp dan sebagainya. Kalau kita mempunyai sikap yang seperti ini berterusan, maka akhirnya kita tidak boleh salahkan sesiapa. Kalau apa yang menjadi maslahat kita akan hilang daripada tangan kita. Kita hanya perlu menyalahkan diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita merasakan madrasah milik kita, madrasah perlu untuk anak-anak kita, dan ini amanah yang kita pikul, kita warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Suarakan pandangan, suarakan keprihatinan kita, suarakan kebimbangan kita insya-Allah. Jadi saya harapkan kerjasama daripada semua yang hadir dan yang tak hadir. Maka yang hadir pada malam ini, sampaikanlah kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tak hadir. InsyaAllah, mudah-mudahan sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan madrasah Al-Junaid, madrasah-madrasah kita yang lain akan terus dipelihara oleh Allah, terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terus kekal meluaskan cahayanya kepada hati setiap umat Islam yang hidup di negara Singapura ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja saya bagi pihak ahli panel yang lain. Saya mengucapkan terima kasih dan ampun maaf sekiranya terdapat kesalahan ataupun kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.